Inilah peluang untuk korang naik naga betul-betul dalam dunia sebenar. SYM dah lancarkan motor baru. Inilah Naga 155 guys. Dengan enjin 149cc, liquid cooled, single silinder, 4 stroke 4 valve, 14.2 horsepower dan 13 Nm je tau. Inilah bunyi dia. Motor ni punya tank minyak ada 7.3 liter. Sangat besar. Besar daripada Warrior 190. Hanya ada 5.5 liter sahaja. Dengan IC biru, full tank hanya RM14.50. Inilah kedudukan tank minyak. Special kan? Lepas tu, ini cara buka tank minyak. Sini ada hook, boleh gantung barang. Sini ada kompartmen, bolehlah letak handphone. Storage motor ini boleh muat 1 biji helmet. Saya tunjuk. Tak boleh pula. Bos, terbalik. Tu, terbalik. Oh, okey. Ini boleh buat 1 helmet. Guys, yang paling penting sekali, motor ni datang dengan ABS depan, ABS belakang dan traction control. Full color LED meter. Lampu depan macam ini, LED. Lampu brake belakang, LED. Bentuk ketam. Sini boleh charge handphone. Ada Type C, ada Type A. Ketinggian seat ini ada 800mm. Agak tinggi juga. Motor ni ada sisik tau. Itulah sebab nama dia ada naga. Telescopic fork depan, fork belakang pakai monoshock. Tayar depan 120, 70, rim 13. Tayar belakang 130, 70, rim 13. Apa yang saya kurang minat pada motor ini adalah ketinggian seat dia. Sebab agak tinggi juga. Kalau kita berhenti dekat traffic light, susah sikit lah. Korang jangan komen yang bukan-bukan. Bukan saya rendah. Motor ini yang tinggi. Apa yang saya minat pada motor ni adalah motor ni bagi kita 2 ABS depan dan belakang dan traction control. Guys, bukan semua motor akan bagi spek macam tu tau. Kalau korang ada motor yang nak saya review, komen dekat bawah. See you guys.